Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Chris. Saya Hayi bin Muhammad Azlan akan menerangkan proses penghasilan karya dan perancangan aktiviti bagi subjek PSBK 3293 dengan bentuk corak dan rekaan. Karya saya bertajuk Laraku Orchid, merupakan satu eksplorasi gabungan motif alam berjadi dengan teknologi digital. Jadi kriteria yang pertama adalah sumber rujukan. Dalam fasal awal, saya telah melakukan pembacaan secara meluas. Saya merujuk kepada DSKP PSB terkini untuk memastikan karya ini relevan lah dan ikut silibus sekolah. Dari aspek estetika pula, saya merujuk jurnal Estetika Motif Flora dalam Batik Malaysia bagi memahami proses stylisasi motif. Selain itu, saya mengaplikasikan teori Edmund Burke-Feldman sebagai panduan analisis visual dan prinsip form follow function oleh Louis Sullivan bagi memastikan corak yang dihasilkan mempunyai nilai praktikal, bukan sekadar hiasan lah. Jadi kriteria yang kedua iaitu seni digital dan penyelesaian masalah. Proses penghasilan ini saya mengaplikasikan kemahiran penyelesaian masalah secara kreatif lah. Jadi masalahnya adalah apabila kita melukis secara manual, sukar untuk mendapatkan garisan yang konsisten dan simetri yang jitu bagi motif orkid yang kompleks. Jadi penyelesaian saya adalah saya menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook untuk melakukan digital tracing. Ini membolehkan saya menghasilkan line art yang kemas melalui penggunaan layers. Ada inovasi yang saya terapkan adalah untuk memproses pengulangan corak ni, saya beralih kepada perisian Canva. Teknik copy paste serta alat alignment dalam Canva membantu saya menghasilkan susunan grid yang sempurna tanpa ralat ruang, yang mana jauh lebih efisien berbanding teknik potong dan tampal secara manual. Okey, kita bergerak kepada kriteria yang ketiga, iaitu perancangan aktiviti PDP. Sebagai bakal guru, saya merancang aktiviti membuat corak ini untuk diaplikasikan di sekolah. Jadi kurikulum ini saya membuat aktiviti memfokuskan kepada bidang membuat corak dan rekaan ataupun corak terancang. Jadi peringkat kanak-kanak ni saya menyelesaikan tahap kesukaran mengikut perkembangan psikomotor mereka, di mana murid diperkenalkan dengan teknik capan digital yang mudah. Dari teori pembelajaran pula saya menggunakan teori constructivism, di mana murid membina idea baru melalui teknik Scamper. Sebagai contoh, mereka modify ataupun mengubah warna asal bunga kepada warna imajinasi. Di platform pula, aktiviti ini dijalankan secara hybrid. Saya menggunakan Google Meet untuk demonstrasi digital dan memuat naik dalam video tutorial di YouTube sebagai rujukan kendiri murid. Okay, jadi kita bergerak kepada kriteria yang keempat, iaitu apresiasi dan analisis reflektif. Secara reflektifnya, saya menilai bahawa penggunaan bantuan komputer telah meningkat kualiti estetika karya saya dengan ketara. Walau bagaimanapun, cabaran utama adalah mengekalkan keaslian rupa organik bunga selepas kita digitalkan ia tu. Jadi saya membuat penilaian semula. Jika saya menghasilkan karya seterusnya, saya akan cuba menggabungkan lebih banyak tekstur berus ataupun brush digital agar karya tidak nampak terlalu flat. Apresiasi seni pula, dari aspek kritikan seni, karya ini berjaya menonjolkan prinsip ritma dan pergerakan melalui susunan motif orkid yang berulang yang memberi kesan visual yang harmoni. Jadi untuk penutup, integrasi seni digital dalam penghasilan corak bukan sahaja memudahkan kerja pelukis, malah ia adalah jambatan yang penting dalam pendidikan seni visual masa kini.
Sumber teks, gambar dan ilustrasi yang saya sertakan dalam penerangan saya ni bukti perkembangan idea saya dari awal hingga ke akhir. Ya, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.